Fish on guys. Fish on lagi. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni macam biasa kita tu mancing dekat Teluk Gabung. Hari ni aku dengan Tekong Ai, kita nak mencari lah apa yang dapat. Hari ni trip half day je. Tengoklah apa hasil. Okay, kita dah sampai kat satu spot ni. Kita nak ketuk-ketuk kat sini kejap. Kalau kau ikut aku jarang main dekat Tong-Tong Kupang ni, tak reti sangat. Tapi dengan Tekong Ai, dia ajak aku main kat Tong Kupang ni. Kami dia cari kupang. Kau tengok tu. So kalau kau nak order kupang, kau boleh contact lah dengan Tekong Ai. Berapa kilo apa semua kan, kau boleh contact. So macam biasa, kita semua setting ketuk-ketuk batu stopper batu. Stopper batu stopper dengan pedang kiduk. Bismillahirrahmanirrahim. Shoot lah. Dalam tu. Fish on guys. Hilang. Ada fish on dia. Dia rupanya. Kau makan udah hidup. Hey. Ada. Bunga kecilnya. Apa ni? Aduh, hai. Dia ada banyak kat sini. Fish on guys. Fish on lagi. Woi, kenapa manis? Betul lah I cakap. Kenapa guys? Alhamdulillah. Okay guys, kita pindah ke next spot. Ni kat kawasan ni, kawasan rahsia. Siapa yang familiar dengan mancing dekat area Teluk Gabung ni, dia tahu ni kawasan mana. So kita try main ketuk-ketuk, tengok apa hasil dekat sini. Spot tadi tu dia dah tak ada arus. Dia macam ikan dah tak aktif lah. Okay guys, kita orang pun dah nak balik. Sekarang hari ni trip half day, sebenarnya trip jalan-jalan dengan Tekong Ai. Kita cari kupang, kita try engine. Tadi kupang dah hantar sebab Tekong Ai ada order. So kalau kau nak order, nanti aku bagi nombor telefon. Order kupang ke, kau nak sewa boat ke, kau nak beli umpan ke, ni nombor telefon Tekong Ai. So untuk hasil hari ni, setengah hari, ni dia. Kita ada kerapu, tambak dan baby unga. Tu je lah hasil kita orang. Aku dengan Tekong Ai hari ni. Macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sijak Kumpul TV supaya aku dapat explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisi Kumpul, hey.